Macam mana awak dapat tahu sini ada kerang? Dapat tahu daripada adik-beradik. Lepas tu bakar, terus makan macam ni? Nanti kita buka. Dengan buka? Isi nampak. Baru-baru ni saya dimaklumkan oleh masyarakat setempat berkenaan dengan pesta kerang. Saya pergi ke Pantai Kelebang untuk melihat dan meninjau sendiri apa yang sedang berlaku di kawasan tersebut. Saya nampak ramai yang bersama keluarga juga mencari kerang di Pantai Kelebang. Nasihat saya sebagai adun Kelebang, adun kawasan ialah supaya individu ataupun keluarga yang datang ke Pantai Kelebang untuk mencari kerang ini perlu berhati-hati kerana saya lihat ramai yang juga pergi agak jauh dari pantai. Jadi saya berharap dapat mengambil langkah berjaga-jaga di tepi pantai dan apabila mencari kerang. Saya juga berharap pihak berkuasa tempatan dapat juga sama-sama memantau dan memberi nasihat kepada orang ramai